Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulakan pertemuan kita malam ini dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita sentiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan nikmat anugerah yang tiada terhingga kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyakkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kekuatan, kesihatan, kelapangan masa untuk hadir kita di rumah Allah. Mudahan menjadi asbab musabab kehadiran kita ini, kita diperkukuhkan iman dan Islamnya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkukuhkan iman dan Islam para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga kehadiran kita malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu amal soleh, persediaan untuk kita menghadapi kematian, dikubur di alam mahsyar, seterusnya mudah-mudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tuan imam, para imam, tuan nazir, ahli jawatan kuasanya, tidak lupa mantan nazir surau kita Pak Kiai Haji Supni yang terus hadir bersama. Mudah-mudahan sekali lagi kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, malam ni kita akan baca buku. Sebelum itu saya nak menyentuh sedikit. Kita masih berada dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya. Antara Allah Ta'ala ciptakan 12 bulan dalam setahun itu, minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan: bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, satu lagi bulan Rajab. Jadi senang menyentuh bulan Zulhijjah ini, kita doakan moga-moga sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang melakukan ibadah haji tahun ini mendapat haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula. Mudahan dapat haji yang mabrur. Jadi bila berada dalam bulan Zulhijjah ini, sahabat-sahabat kita, rakyat Malaysia yang dah pulang ke tanah air, mudah mendapat haji yang mabrur. Saya nak menyentuh kepada
kita yang belum berkesempatan untuk menunaikan haji ke Mekah, ataupun yang belum dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun belum terpilih oleh tabung haji, terkadang lama dah menunggu, ya, puluhan tahun, uzur, kadang meninggal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kepada yang belum terpilih itu, tidaklah kita yang tidak dapat melakukan haji ke Mekah itu tidak mendapat ganjaran pahala agung seperti melakukan haji dan umrah. Ada beberapa amalan yang saya nak baca satu dua hadis kepada kita yang belum berkesempatan, yang belum terpilih untuk menunaikan haji ke Mekah. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang pahalanya menyamai, menyerupai seseolahnya kita melakukan haji dan umrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun kita tidak semua orang boleh mampu untuk pergi ke Mekah untuk mendapatkan pahala-pahala haji yang besar, tapi kalau kita melakukan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan dan bersungguh-sungguh, ya, insya-Allah pahala itu kita akan mendapat sama seperti orang yang melakukan haji, ya. Walaupun kaki kita belum boleh melangkah dengan sebab-sebab belum terpilih untuk ke Mekah, tapi ingatan kita, ya, letakkanlah Mekah itu, ya, sentiasa berada di dalam hati kita. Ada kemampuan untuk umrah, buatlah umrah, ya. Ada panggilan haji, jangan lepaskan peluang tersebut. Maka tuan-tuan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, pahala itu bukanlah sekadar rahmat Allah, kasih sayang Allah, keluasan rahmat Allah itu berada di Arafah saja. Bukan sekadar keluasan rahmat Allah, pahala yang besar itu di Mina saja, di Muzdalifah, di Mekah, Madinah. Tetapi kebesaran pahala untuk menunaikan haji itu dengan rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberi kepada umat yang terdahulu. Maka ada beberapa hadis yang sahih yang amalannya tersebut tadi menyamai, menyerupai seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Yang pertama untuk kita meraih solat subuh berjemaah, kemudian duduk berzikir hingga terbit matahari, diakhirinya terus setelah terbit matahari terus ia sembahyang 2 rakaat salat Isra. Sabdanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, rawahu Imam At-Tirmizi, man shalla ghada fi jama'atin, siapa yang mendirikan solat subuh fi jama'atin, secara berjemaah, syaratnya secara berjemaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk bersama imam, ataupun dia duduk selepas solat subuh itu, yazkurullah, dia mengingati Allah, dia zikir, dia baca Quran, dia tahmid tahlil, hatta tatlu syamsu, sehinggalah terbit matahari. Summa shalla rak'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat salat sunnah Isra. Kana lahu, adalah ia siapa?
yang duduk selepas solat subuh berjemaah sehingga terbit matahari, sembahyang 2 rakaat, ka'ajrin hajjatin wa umratin tamatin. Dia mendapat ganjaran pahala seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Haji dan umrah yang sempurna, Rasulullah kata. Dia ulang 3 kali, mendapat pahala haji umrah yang sempurna. Hadis rawahu Imam Tirmizi. Maka tuan-tuan, begitulah indahnya rahmat Allah. Begitulah kasih sayang Allah, rahmatnya kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya yang tidak diberi kepada umat yang terdahulu. Walaupun kita belum boleh menjejakkan kaki ke Mekah, belum terpilih dan belum dipilih, maka ambil ruang dan peluang ini sesekali bila ada kuliah subuh. Ada kuliah subuh kat surau ni, kat masjid, kita duduk, habis kuliah, kita sembahyang 2 rakaat. Lepas tu barulah ada jamuan ke nak balik ke. Pasti dan pasti kita mendapat pahala seperti melakukan umrah, haji dan umrah yang sempurna, haji umrah yang sempurna. Itulah indahnya keluasan rahmat Allah. Imam Nawawi kata, kalau dah tahu benda ni, dapat ilmu satu paling kurang seumur hidup, kerjakan sekali. Di sini kan kita kadang-kadang ada kuliah subuh. Bila ada tu ambil peluang. Ataupun habis baca Quran, senaja yang dah bencin, yang tak apa, ya, itu terus duduk sebentar, ya. Dia sampai dalam 7-5 minit tu dah isyraq lah. Maka solatlah. Jadi bila kita duduk kuliah subuh itu, Ustaz kata tadi zikir. Duduk kuliah, mendengar kuliah itu juga seperti kita berzikir. Maka kalau saja-saja nak duduk seorang-seorang, satu yang berat mungkin, ya, maka ruang peluangnya ketika ada kuliah subuh. Sebelum balik, solat 2 rakaat. Kita cuba, InsyaAllah dapatlah pahala Allah. Benda ni beratlah. Yang kedua, ya, yang kedua ni mudah-mudahan kita termasuk. Sebab itu saya sebut selalu majlis ini majlis yang amat mahal harganya. Hadir majlis ilmu di masjid. Mudahan yang duduk dan yang bercakap ni, malam ni kita dapat pahala haji yang sempurna. Sabdanya Nabi SAW, man ghada ilal masjid, siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya menuju masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan, tidak ada lain tujuannya itu melainkan untuk belajar dan mendapatkan kebaikan. Au yu'allimhu, atau orang yang mengajar. Orang yang datang ke rumah Allah, dia nak cari satu kebaikan, nak cari rahmat Allah dengan duduk majlis ilmu. Atau yang datang ke masjid itu yu'allimhu, dia mengajar. Karena lahu, adalah mereka itu ka'ajrin hajin tamin, seseolahnya mereka itu, Rasulullah kata, mendapat pahala seperti pahala mengerjakan haji yang sempurna. Hadis rawi Imam At-Tabarani, disebut di dalam kitab Mu'jamul Kabir. Allah, saya doakan tuan-tuan doakan saya, malam ni kita dapat haji, pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Allah, itulah jadi rahmat Allah. Saya sebutnya sebab kita kebetulan bulan haji,
Aku dah daftar Ustaz, tapi kalau ikut tu tahun 2040 Ustaz, 20 tahun lagi. Sementara dah nunggu 2035, 2040. Sesekali ya, kita amalkan. Datang majlis ni, dia tak ada niat lain, ikhlas. Dia datang memang malam ni ada pengajian. Kalau sebelum ni kita duduk tahu dah dapat pahala, tapi malam ni sebagai satu nilai tambah untuk memberikan semangat motivasi kepada kita. Betapa hebat dan betapa rahmatnya Allah kepada umatnya yang duduk majlis ilmu seperti ini. Sebab itu bukan semua orang boleh duduk majlis macam ini. Penat, kadang tertidur, kadang pinggang sakit, kadang terlunjuk. Tuan-tuan kalau penat, ambil kursi yang boleh nyandar tu. Saya kalau duduk majlis ilmu, saya belajar lagi. Ada majlis kat apa, saya ada kuliah, saya belajar. Tapi kena ada kursi yang boleh nyandar, yang belakang tu pun nampak ada yang hijau tu. Boleh nyandar, tak apa. Lenguh, lunjukkanlah kaki. Ya, penat nak nyandar pun nyandar. Gitu. Kita ni dah umur. Kecuali lah yang muda-muda. Ya, dia tahannya. Kita ni tak berapa nak 15 minit sakit pinggang. Ya? Kita baca yang ketiga pula. Tu yang kedua. Cukup 3 ni kita baca buku. Ada 15 minit lagi boleh kita baca buku kita. Yang ketiga, yang menyamai pahala seperti haji dan umrah, bir walidain. Ini kepada yang ada mak ayah dapat. Baik, ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ashtahi jihad wala uqdiru alaih. Aku ni nak ikut jihad sama kamu wahai Rasulullah, tapi aku tak daya upaya. Faqala Nabi, bersabda Nabi, yang kau tak daya upaya tadi, apa maksud kau? Hal yabqiya min waladika ahadun, adakah salah seorang daripada ibu ayah kamu yang masih hidup? Kau masih ada mak ayah ke? Faqala, dijawab laki-laki yang nak ikut jihad dengan Rasulullah tadi, ummi, aku ada mak yang dah uzur, ayah aku dah meninggal dunia, aku ada mak kata. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, kalau begitu, fa'ahsin ilaiha, kau berbaktilah kepada ibumu yang masih hidup tadi. Berbaktilah kamu, fa'ahsin ilaiha. Hal itu dhamir kembali pada pada mak. Dia ada ha, umahum, kalau hu ayah, kalau itu dhamir kembali kepada muannas, perempuan. Ya, macam disebut dululah, kalau baca doa kena jamak doa tu. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu mufrad kalau baca seorang-seorang. Kalau kita baca doa seorang-seorang, kalau jadi imam, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhum kama rabbawna sighara. Daripada saghira mufrad kena baca sighara, jamak taksir. Jamak taksir ini tidak ada kaedah yang tertentu. Kadang berubah baris, kadang bertukar barisnya, kadang berubah huruf, kadang bertambah huruf, kadang bertukar huruf. Kenapa saya sebut macam itu? Sekadar sepintah lalu ada ulama menyatakan, bila solat berjemaah, bila berdoa, baca dengan mufrad hanya untuk diri sendiri, orang belakang yang tak tahu, dia amin amin, hukumnya boleh membawa kepada haram. Solat sama-sama, bila doa kebaikan sorang-sorang, tak boleh macam tu. Solat sama-sama, bila nak masuk surga kau sorang-sorang,
Jadi tak ada. Habis, berbuat baiklah kamu kepada ibu dan ayah kamu. Fa innal ahsan ilaiha bimanzilatin. Akhirnya Rasulullah kata, kalau kamu berbuat baik kepada ibu kamu, kamu akan mendapat bimanzilatin hajj wal umrah. Kamu akan mendapat ya pahala haji dan umrah. Siapa yang ibunya masih ada, dia berbakti sungguh-sungguh, tak perlulah keluar jihad, kerana ibu kamu tu surga kamu dan neraka kamu, Rasulullah kata. Maka ia berbakti kepada ibu yang telah tua, dia dapat pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Beruntunglah yang masih ada ayah, ibu ayah. Tapi santun ni bukan ada ibu ayah, santun ni dia masa ada duit aja. Kan ada orang ada ibu ayah, santun ni dia masa ada duit. Masa dia sakit, kau tolak. Masa dia sihat, bukan main lagi. Oh, tiap raya balik, datang, kejap datang. Ayah sihat, duit banyak, boleh pinjam duit. Bila dia sakit terlantar, buat macam main bola. Hantar rumah abang sana, tak sudi. Hantar sana, sepak sana, tendang sana, tendang. Ayah tu tak boleh buat apa dah. Dia kena urus, pakai pampers, kena lap, kena mandi. Oh, masa dia sihat ada duit masing-masing, nyendeng aja. Bila dah ayah tak sihat, contoh, bila tak sihat, hantar abang sana, abang kata aku sibuk. Hantar abang sana, aku ni guru besar. Hantar abang sana, aku ni pengurus. Hantar abang sana, aku ni pengarah. Ada musyarat pintu, musyarat tingkap, musyarat pagi. Nak dapatkan kunci surga, nak dapatkan pahala umrah haji, ada ibu ayah. Kalau adik-beradik tak nak jaga, kita jaga. Pasti kunci surga kau buka. Pasti kita dapat pahala haji dan umrah. Hadis rawahu Imam At-Tabrani fi Mu'jam al-Aswad. Mudah-mudahan beri manfaat. Ya, mukadimah tersebut kita baca buku ada 10 minit lagi. Boleh tuan-tuan ya, ada 10 minit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca lagi ya, tajuk baru malam ni. Kita mula tadi pukul 8, Isyak pukul 8.40. Dah lagi 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihul ghafilin, peringatan orang yang lalai. Tajuk yang ke-14. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, buku ni tajuknya 90 lebih tajuk, baru tajuk ke-14 kita nak habiskan ni, yang tebal ni 10 tahun lagi lah, ya, 10 tahun lagi habis. Wallahu'alam, ya. Kalau buku kitab yang kecil hadis 40, 2 tahun siap, 3 tahun siap. Hadis 40 tu ya, siap je habis baca, habis kitab ke kitab, buat kenduri. Semualah yang saya ngaji, yang saya mengajar, kitab-kitab bipis, kitab hadis 40, masihkah hadis, jilid pertama habis, buat kenduri, doa selamat, sembelih kambing. Itulah. Ini 10 tahun lagi boleh kita sembelih kambing. Bila wallahualam, itu gurau aja lah, ya. Amat baca Quran, pagi-pagi kan baca Quran, dapat 15 juz, sembelihlah kambing, doa selamat pagi itu, bacakan tahlil apa semua. Duit kan banyak, betul. Buat sekali buat. Habis 30 juzuk 2 tahun, sembelih kambing, makan, buat tahlil ringkas, puasa pahalanya. Ataupun yang ada duit kelebihan, beli kambing, niatkan pada ibu dan ayah telah meninggal dunia, bagi makan. Absus salam itmamu ta'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan minum arak, sikit je lah.
tajuk ni tak sesuai baca kat kampung sebagai peringatan. Mana ada orang minum arak kat kampung ni? Ya, paling-paling pun main judi. Minum arak tak ada, main judi. Sama je dosa besar juga. Kalau main judi banyak. Kat kampung banyak main judi. Mana Ustaz tahu? Saya pernah jumpa masa duduk taman pertama dulu, maghrib saya pergi Masjid Sabah naik motor. Motor tu lampunya padam. Sesinggah satu kedai motor, kedai Cina. Ya. Kat Pekan tu. Tokeh tu tak layan saya. Orang kerumun. Tokeh tu duduk, ada meja dia kerumun. Saya datang nak ganti mentol. Aku tunggu, kenapa aku ni tak dilayan? Orang kerumun, akhirnya saya ikutlah kerumun sama. Aku kerumun jenguk. Sekali jenguk kerumun tu, tokeh kedai motor tu, sahabat tu lah depan Maybank lah ada kedai motor tu. Ya. Tak tahulah ada lagi ke tak ada tu. Saya pun jenguk lah sama dengan pakai macam ini lah. Ni nak pergi Masjid Sabah pernah. Saya tengok tokeh tu tengah buka deretan nombor 7746 7097 semua. Astagfirullahaladzim. Ramai Melayu. Lepas tu tengok-tengok ada pula cikgu sama-sama mengajar di sekolah Batu 38. Dulu sengaja Batu 38. Saya tengok cikgu tu, cikgu Sokan. Dia tak nampak saya ataupun dia pura-pura tak nampak bola malam, tapi saya ternampak dia. Saya terus start motor pergi. Mudah dia tak nampak lah. Kalau dia nampak, dia akan cerita jadi fitnah pada Ustaz Yahya. Dia kata Ustaz Yahya tu bagi tazkirah. Tapi hari tu aku nampak sama-sama tengok nombor ekor dengan aku. Tak nyai ya tuan-tuan. Dosa besar juga tu samalah memang. Jadi kat kampung-kampung ni main judi tu ramai. Arak ni tak ada. Ya? Bahaya tu. Bulan Ramadan pun dia tak boleh tinggal. Kadang berkirim. Dia nak pergi kedai bulan Ramadan, dia malu. Dia berkirim. Orang kirim belikan kuih, dia berkirim belikan nombor ekor. Ini orang kampung. Bukan kampung sini lah. Ini kampung Batu Belah, Batu Tangkup kat sana. Sini tak ada lah. Berkata Syekh As-Samarqandi, Lis As-Samarqandi, yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, akan dibangkitkan pada hari kiamat peminum arak khamar itu dengan muka yang hitam. Muka berubah jadi hitam, biru matanya, keluar lidahnya sampai ke dada, mengalir air liurnya. Tiap orang yang melihat merasa jijik padanya dan air liurnya busuk. Kamu jangan memberi salam kepada si pemabuk ni. Orang mabuk nak bagi salam apa? Dan jangan kamu menengok kepadanya jika ia sakit, mabuk, tak payah datang. Kemudian sabdanya Nabi SAW, kullu muskarin khamrun wa kullu muskirin haramun. Man syaribal khamri fid dunya famata wa huwa minha wa man lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Tiap-tiap yang memabukkan khamar dan semua yang memabukkan itu haram. Dan siapa yang minum khamar, arak di dunia, dia belum bertaubat, maka tidak akan dapat minum arak ataupun khamar di akhirat nanti. Ada satu dikisahkan, Abu Lis Samarqandi menceritakan lagi, diriwayatkan daripada Uthman bin Affan ketika ia berkhutbah. Ini ada satu kisah. Ketika Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Islam yang ketiga, dia menceritakan, cerita ini masyhur, saja diulang. Kalau tak pernah dengar, kita dengarlah. Apa dia kata? Ya,
Sayyidina Osman kata, berhati-hatilah kamu ya dengan khamar, sebab induk daripada dosa-dosa yang kecil. Khamar, arak itu ibu kepada maksiat, ibu kepada kejahatan. Sesungguhnya dahulu ada seorang abid selalu pergi ke masjid, tiba-tiba bertemu dengan seorang pelacur, maka dipanggil. Orang abid ni, dia seorang yang abid, ahli ibadah, dipanggil oleh pelacur tersebut, oleh pelayan, dan dimasuklah ia ke dalam rumahnya. Bila dipanggil, perempuan tu cantik, ya, kita ni itulah, ya, dalam doa tu jangan lupa minta perkokokan iman. Sebab itu saya mukadimah, mudahan saya kata pertemuan kita menjadi asbab Allah Ta'ala memperkokohkan iman dan Islam. Dia ahli masjid, bila dipanggil dia masuk ke rumah pelacur pelayan tadi, lalu dikunci, dah masuk dikunci. Pelayan tadi kunci rumah, sedang di sisi wanita itu ada arak, ada anak kecil. Maka pelacur tadi pun bercakap, engkau tidak boleh keluar daripada sini sehingga kau minum khamar, kau minum, ataupun kau berzina dengan aku, ataupun kau bunuh anak aku. Kau pilih, kau nak minum arak ke, kau nak berzina dengan aku ke, kau nak bunuh anak. Aku bagi 3 pilihan. Kalau kau tak nak buat, aku akan menjerit, aku akan panggil, minta tolong bahawa kamu nak menceroboh aku, ya? Kata berzina padaku ataupun membunuh anak bayi ini. Jika tidak, maka saya akan menjerit dan berkata, ada orang masuk ke rumahku. Jawab orang abid itu bila bagi 3 pilihan, ya, dia kata apa? Zina aku tak nak, aku ahli sembahyang, aku mana tak boleh, saya tak nak berzina, ya. Membunuh aku tak nak, dosa juga, bunuh pun aku tak nak. Lalu ia memilih khamar. Dia kata aku minum arak, sudahlah, dah aku minum arak je. Dan setelah dia minum arak tersebut, maka dia mabuk. Dan mabuk, dia berzina dengan perempuan tadi. Dan setelah dia berzina dengan perempuan tadi, budak tu ada, maka dia bunuh budak tu, takut nanti jadi saksi apa semua. Maka Uthman berkata, Sayyidina Osman Affan berkata, kerana itu tinggalkanlah arak itu, kerana ia sebagai ibu daripada dosa-dosa. Dia ibu kepada maksiat, dan sesungguhnya tidak dapat berkumpul iman dengan arak. Orang minum arak ni ketika itu imannya tak ada, sebab tidak boleh berkumpul antara iman dan arak. Baik, ini sekadar ceritalah, ya. Dia termasuklah arak ni yang mabukkan, termasuklah dadah. Kan orang makan dadah, makan apa, kalau dia dah makan tu dia dah ketagih, ibu dia dibunuh, bapa dia dibunuh. Ini biasa, sama je benda tu, ya. Kiasannya dadah lah. Arak mungkin tak ada kat kampung ni, tapi dadah banyak. Bila ketagih dadah, dia tak dapat, dia mengamuk, matanya merah. Itu bila dah mata merah, ya, hati-hati. Ayah dia boleh bunuh, ibu boleh dibunuh. Jangan main-main. Kadang-kadang kat kampung dengan izin lah. Dulu saya mengajar mengajar dekat Parit Baru. Ada 2 murid lelaki-lelaki, ya. Kalau sembang dengan dia selalu gini, tak sedar tangan dia. Hingus tak ada pada, ada. Macam tu lah kat kelas. Tingkatan 3, tingkatan 4 saya panggil. Parit Baru, saya ngajar 3 tahun dulu. Saya panggil bilik kaunseling, seterus saja, ya. Mengaku dia. Jika dia tak boleh, tak dapat, patutlah dia dalam kelas. Mengaku dia, bagus budak tu. Kata mudah kamu tobat lah.
Dia mengaku dengan Ustaz Yahya. Sebab kita tak marah pun, kita rangkul dia. Nasihat, akhirnya dia mengaku. Ada 2 orang lelaki. Ya, saya lupa namanya. Makan dalam kelas sana, kerja tarik. Rupanya memang dah penagih. Dengan tempat. Mudahan dia tobat, mudahan jadi budak baik lah. Aku lah tak jumpa dah. Penutupnya, ada 2-3 minit lagi. Bersabda Nabi SAW, Arba'atun la yajiduna rihul jannah. 4 golongan tidak mencium bau surga. Wa inna rihuha, dan bau surga ini kita akan menciumnya dalam perjalanan hamsina mi'ah. Hamsimi'ah, 500 tahun tu dah tercium bau dia, bau surga ni. Pertama, 4 golongan yang tidak akan mencium bau surga. Pertama, al-bakhilu, orang kedekut, bahil. Kedekut. Allah, kedekut. Nak hilangkan kedekut ni senangnya. Ya. Lazimkan bawa duit RM1 pagi-pagi masuk tabung. Sedekah pagi, sedekah subuh. Ingat masuklah. Yang RM1 tu kita jumpa dia menghilangkan kebakilan, Allah Ta'ala tambah lagi rezeki dia. Kedua, yang tidak mencium, orang yang menyebut pemberiannya, diungkit. Dia buat satu, dia ungkit. Dia buat apa, dia ungkit. Ya. Masjid ni jadi macam ni, akulah dulu jadi setiausaha. Ini akulah. Ada ungkit tu, mungkin tidak ikhlas. Ketiga, dan orang yang tetap minum arak tak sempat taubat, khamar. Yang keempat, dan orang yang durhaka kepada 2 ibu bapanya. Ini 4. Bukan sekadar tak masuk surga, cium bau surga pun tak dapat. Jadi kita jauhilah daripada 4 perkara ni. Cukup sekadar itu pertemuan kita, ya. Wallahu a'lam. Ada berbeza lagi? Isya 8.44. Okey, 8.35. Oh, lama lagi. 40.44. Kalau saya ingat dah sampai masa, kita baca sikit lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Mas'ud berkata, telah dilaknat dan dikutuk di dalam khamar itu 10 orang yang memeras, yang buat. Itu kalau kerja kat kilang arak tu berhenti ya. Banyak kerja lain lagi. Pertama, lagi sekali ya, telah dilaknat, dikutuk tentang arak ini 10 orang. Pertama, orang yang membuat, yang memerah arak, ya, dan yang meminta diperahkan, yang minta, dan yang minum, dan yang memberi minum, yang minum, yang bawa minum. Kerja restoran antara kerja kilang arak. Dan yang membawa, tukang bawa pun, ya, dan yang membawakan. Saya driver je Ustaz, saya buat lori araknya, berhenti ya, cari kerja lain, ya. Sama laknat Allah Ta'ala 10 orang ni. Dan pedagang yang jual, dan dengan dagangannya, dan penjual, pembeli, dan penemannya yang menemankan orang beli itu, 10 orang. Ada kilang arah, ada kat Shah Alam tu arah nak ke KL, ada guna start escort pun besar. Nak buat macam mana itu? Baik itu negeri Kedah tu haramkan arak, haramkan judi, heboh nak selamatkan rakyat, ya. Arak minum kan ramai yang bila dilanggar, yang kena langgar orang Melayu mati, diselamat.
Yang mabuk-mabuk tak perasan mabuk-mabuk. Sebab tu bila dah mabuk dia bunuh, dia langgar orang apa semua. Itu kerajaan kita dah haramkan pun. Heboh, yang heboh tu pula tak seru setengahnya orang Melayu. Ya, Masya Allah. Jadi jaga, hati-hati kalau ada keluarga anak kita, carilah kerja lain. Itu. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar peminum arak itu pada hari kiamat daripada kubur lebih basi daripada bangkai. Peminum arak, Rasulullah kata keluar nanti busuk, muka hitam, sedang botol khamar itu dikalungkan di lehernya dan gelas itu di tangannya, sedang di antara kulit dan daging badannya penuh dengan ular dan kala, dan memakai selipar kasut daripada api yang mendidih hingga mendidih otaknya, sedang kuburnya akan berupa liang neraka dan menjadi kawannya Fir'aun dan Haman. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kan ada dalam doa tahlil, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu kubratan min kubratin niran. Doa itu cukup sekadar itu pertemuan kita sambung lagi nanti bulan depan. Ya, bila sebut arak, ingat yang sama dengan arak itu apa? Dadah, ketambi, syabu, itu samalah dengan arak. Kita pastikan anak-anak kita janganlah sampai dia tak minum arak saat dia mempunyai penagih dadah. Ya, Allah. Kalau tu doa lah. Nak buat macam kalau berlaku keluarga kita, anak kita malam kena berdoa angkat tangan, ataupun nak bagi dia baik tu carilah, hantarlah mana-mana tempat yang bagus. Ya, jangan lupa angkat tangan tinggi, doa sembahyang kat bilik dia. Kita solat tahajud, solat hajat di bilik dia tengah tidur tu. Kau buatlah 7 malam. Seorang ibu sayangkan anak, mudah anak dia jadi anak soleh, anak baik, berhenti apa semua. Ibu disembahyang, buat 7 malam. Di mana Ustaz? Buat dalam bilik dia. Tengah dia tidur, sembahyang 2 rakaat, angkat tangan tu. Ya Allah, anak ni aku yang melahirkan, aku yang mengandungkan, ya Allah, kembali minta merayu ke Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang baik datang pada Allah, kekurangan diri sendiri. Kita tunggu lagi, jumpa lagi bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.